Untuk highlight ni, dia punya cover dryshah ni koyak. Ni pun boleh tukar cover. So lagi dia punya absorber bush ni pun dah koyak. Absorber masih elok, boleh tukar bush saja. Steering rack dia ni ada bocor Steering rack ada bocor, kita tukar baru terus. Ni boleh pusing pakai tangan je ni steering rack ni. Ni bang. Yang mana ada masalah bunyi, nak check bunyi, datang free je kita check bang. Okay, so abang buka dulu bang. Boleh tembak keluar. Tu, kita buka keluar dulu. Yang ni absorber dia masih elok, kita boleh tukar bush saja. Jangan buang absorber Jangan buang absorber, beli baru. Buka keluar dulu yang mana rosak. Semua tempat press semua kita buat dekat sini. Brake pad pun semua ada ready stock. Brake pad ada ready stock, insya-Allah. Kalau kereta Proton Toyota tu brake pad ada. Kalau kereta flat tu tu kena ni lah. Tyre end pun ada, rear end pun ada. Okay, nak tanya apa-apa boleh ni je, boleh WhatsApp saya. So yang ni untuk Honda City tadi. Honda City Honda Jazz tadi, Honda Jazz GK5 tadi. Kita nak play masuk bush yang heavy duty. Ni walaupun warna dia hitam, tapi dia tak sama yang macam ni. Yang macam standard dia ni lah, dia tak sama macam ni. So untuk yang ni kita bagi 1 tahun bang, 1 tahun. Nak takut apa, 1 tahun warranty kita bagi. Kalau ada masalah apa-apa datang kedai. Kita tukar yang lain, tak ada cas dah. Tak ada cas apa-apa. So yang ni pun tak payah nak spray grease ke, tak payah nak apa. Dia sama je macam ni. Press masuk, settle. Tu press masuk, settle. Tak payah tembak grease, tak payah tembak minyak ke apa, tak payah. So yang ni yang kecil dia. Untuk bush ni kita ada 3 warna. Warna kuning, merah, hitam. Tapi kalau nak beli, kena beli yang apa, Wing Impact lah, brand Wing Impact Kalau yang lain tu kita tak tahulah warranty dia macam mana, dia punya ketahanan dia macam mana. So kita press semua, kita buat dekat sini. Lepas masuk yang heavy duty. Okay, nak service adjustable pun boleh, absorber. Okay, lagi yang kelisa ni pun on the way nak siap dah. Dia tukar bush lagi, dia pasang brake lagi. Depan dia masuk AP Racing. Yang Toyota Wish ni abang service adjustable Toyota Wish service adjustable. Tengah buat lagi. So yang ni untuk kelisa. Yang ni dia ambil set 1 tahun. 1 tahun juga kita bagi jaminan dia. Ada bunyi, ada masalah apa-apa, terus tukar, tak ada cerita banyak. So yang ni kita dapat